nak duplicate kesinambungan live ni dengan live yang pertama tadi, ni live yang kedua dan dah gagal live pertama tadi, tapi hasil risikan dan kesilapan dan pada penghujung dah masukkan kod tu, dia tak tekan knob lama sehingga bunyi beep. Bila bunyi beep, barulah kau tekan 2 kali dekat yang remote duplicate ni, barulah kau boleh connect dengan Yamaha S-Max kau. Jadi kau kena tahu kod remote kau tu, kau kena buka remote ni, tengok yang original berapa nombor kod je, kau simpan tu kod tu kat dinding kau, kat bilik air, kat toilet kau, supaya kod tu kau boleh buat manual sekiranya kau punya keyless ataupun remote kau hilang. Boleh buat benda. TTS kat Jepun lagi. Kat Jepun lagi. Imam Zaki kita dekat Jepun lagi. Zaki umur 90. Jadi kalau Imam tak balik lagi malam ni, dan TTS dengan Jejah lah. Jom kita buat, dan memerlukan ketenangan dan ketendangan untuk membuat ni. Dia nak bercakap susah sebab dia kalau buat live sambil buat kojo, dia jadi bangang jadi. Jadi susah. Jadi dan kono buat kojo baru dia bercakap.